Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan. Bersama saya Nizam Rahim. Hari ini kita nak bicarakan tentang isu pusaka dan faraid. Antara sebab-sebab yang selalu dibicarakan tentang pusaka ni, kenapa isu pentadbiran pusaka ni biasa orang sebut ialah lambat. Okey, apa isu dia sebenarnya? Antara yang menyebabkan perkara-perkara lambat tu, masalah dokumen. Dokumen tak lengkap. So, kalau kita ada ibu bapa, yes, ibu bapa kita entitled, pasangan kita entitled, anak-anak kita entitled. Bila dah ada waris yang terlibat tadi tu, mesti ada black and white, hitam putih. Kena bukti, bukan sekadar, oh saya anak si mati, saya nak tuntut harta pusaka bapak saya. Ya, faham cik, tapi mak cik juga waris, bapak cik juga ada waris. Anak dia bergantung pada situasi. Kalau meninggal je harta kat mana raya. Betul tak? Okey, contoh ada kes tu datang ke kaunter kita, cik, bapak saya meninggal minggu lepas. Saya nak tahulah harta bapak saya meninggal apa. Okey, beginilah cik. Kalau berlaku kematian, contoh aset di bank, masih kekal di bank, okey. Biasa bank akan hantar reminder kalau tak aktif setahun dua, dia hantar reminder. Kalau tak ada maklum balas daripada waris, dia hantar ke Jabatan Wad Tadi Tuntut. Itu bukan di Amanah Raya dah, Jabatan Wad Tadi Tuntut atau jabatan di bawah akauntan negara. Okey, macam saya cakap tadi, dokumentasi perlu adalah bila dalam menguruskan pentadbiran pusaka ialah satu proses undang-undang. Bila melibatkan proses undang-undang, dia perlu ada hitam putih. So, saya umpamakan diri saya. Bapa saya meninggal dunia, meninggalkan isteri, meninggalkan anak. Ibu bapa saya mati, maksudnya datuk nenek saya dah meninggal terdahulu lah. Saya kena bukti. So, maknanya saya kena cari sijil mati datuk dan nenek saya. Itu pembuktian kita sebagai si mati dengan ibu bapanya, apa bukti dia? Sijil lahir lah. So saya kena dapatkan sijil lahir bapak saya. Hubungan bapak saya dan mak saya is sijil nikah, sijil perkahwinan. Sijil nikah saya kena sediakan. So saya adik-beradik, anak-anak si mati kena bukti macam mana sijil lahir kami lah. Menurut kami adalah anak kepada si mati. So orang cakap, okey, mana dapat cik, bapak saya dia umur 70, 80, mak bapak dia dah meninggal lama apa semua. Yes, proses tu kita faham. That's why kena bagi tahu dulu meninggal bila. Kadang-kadang orang walaupun umur meninggal dia umur 80, 70, mak dia meninggal tahun 2000, baru meninggal 2010 contohnya. Takkanlah hilang salinan dokumen tu kan. Kalau betul-betul tak ada, maklum, kita ada kaedah, ada cara dia sendiri. Itu pengakuan sumpah. Itu pun kita bantu nanti, tak ada masalah. Surat pun kita ada orang kata apa? Standard kita punya form. Surat nikah biasanya kita akan minta di pejabat agama daerah tempat yang dia nikah dululah. So information kita kena bagi tahu. Dan macam kita, macam contoh anak-anak sijil lahir hilang, dah ada koyak apa semua, boleh reprint. Kita yang hidup ni print JPN RM10 ke tak silap saya, bayaran macam itu, boleh buat cabutan baru. Okey, itu yang saya cakap tadi, proses pengumpulan dokumen tu yang menyebabkan jadi lama. So bila ada semua dokumen tu, InsyaAllah proses benda pertama, documentation, kalau ada very fast. Kadang-kadang kita bagi borang hari ni kan, besok dah boleh hantar sebab dokumen semua ready. Kalau di Amanah Raya kita kena buat semua. Anda submit dekat kita dan kita akan buat siasatan. Cuma maklumkan kita agensi mana untuk lebih berfokus lah. Kita tak boleh nak sebarkan semua seluruh alam cik. Macam tu. You kata bank ni, kita akan hantar bank ni. Kalau boleh dapatkan cawangan yang lebih tepat. Tapi Alhamdulillah so far kita sekarang ni banyak dah centralize dengan ibu pejabat masing-masing. Bank-bank pun dah banyak. Kita hantar secara email, insyaAllah maklumat tu dah lebih cepat. Dan saya cuma nak fahamkan tuan-tuan, prosesnya mengambil masa. Dia bukan semudah-mudahnya. Kita buat sampai habis. Lepas kita proses, kita filing lepas kita masuk surat kuasa, kita hantar pula dekat agensi. So that's why bukan semua dalam Amanah Raya tahu semua, Amanah Raya buat semua. Yes, tapi kita perlu berurusan dengan agensi-agensi yang saya cakap dari pihak ketiga tadi. Kalau tak ada maklum balas, kita akan buat reminder. Itu yang mengambil masa. Pemilihan pentadbir itu sangat penting. Okey, kalau nak tahu, tanya dulu. Okey, bukan sekadar cerita dengan orang tu begini. Kalau kata kes lambat atau mahal apa semua tu, itu very common, tapi dapatkan daripada yang ahlinya, orang yang betul-betul buat proses benda tu. Kenapa benda tu lambat, proses tu ambil masa, kenapa. You kena faham proses tu. Okay? So kalau dah jumpa acik-acik semua tadi tu, cakap kita nak minta dokumen je, bukan nak minta harta pun. Tapi tanya baik-baik lah. Okay? Cuba dapatkan yang baik. InsyaAllah saya doakan semua dipermudahkan. Itu saja. Terima kasih kerana menonton dan saya mengucapkan selamat puasa dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi.